أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Sambungan kita Bughiyatul Tulab ke surat 5. Maka tetap kala adalah daripada kelebihan pada ilmu demikian itu. Siapa kata maka manakala ni? Muallif, pengarang kitab. Maka sebenarnya bahawa orang yang kasih bagi dirinya kebajikan, orang yang nak dapat kebajikan dan kebaikan, maka hendaklah ia ijtihad bersungguh-sungguh di atas kadar kuasa pada menghasilkan ilmu agama, pada menghidupkan ilmu agama. Imma mengaji, sama ada dia mengaji, wa imma mengajar ataupun dia mengajar, wa imma ataupun menunjukkan orang yang jahil satu bab daripada masalah yang memberi manfaat bagi agama. Ataupun kita dah ada, kita tak ada ilmu, ada kawan kita ada masalah, kita bawa amal kita, aku bawa jumpa ustaz, aku nak bawa dengan anda, aku belajar pun tak banyak mana, kita faham pun kurang juga. Tapi kalau mau nak jelas, mau nak tahu, nak tambah ilmu, nak dapat pemahaman betul, mai aku bawa pergi jumpa ustaz. Ustaz khabar. Orang tu pun boleh pahala juga yang bawa. Ataupun kita bagi surat sendiri, kita nak naik kereta seorang, kita bawa anak cucu kita, kita bawa kawan-kawan kita, pun dikira amal soleh juga, pun dapat pahala banyak juga. Dapat pahala juga, dapat saham sama. Istimewa pula jika lebih lagi, mana banyak ilmu agama, kepahaman agama kita kabur orang. Seperti sabda Nabi SAW, ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan atas kebajikan itu seperti ia mengerjakan kebajikan. Dan lagi sabda Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Apabila mati anak Adam, putus amalnya, maknanya amalan untuk diri sendiri putus lah. Ataupun ada amalan orang nak sedekah, orang nak bagi, orang nak hadiah, tu dah putus. Sebab tu daripada orang hidup kepada orang mati. Sebab pandangan yang akurat kata, siapa pahala hadiah orang hidup kepada orang mati, kebajikan orang hidup kepada orang mati, sedekah orang hidup kepada orang mati. Adapun Quran sebut laisal insanu illa ma sa'a. Tidak ada manusia itu melainkan apa yang dia usaha semasa dia hidup. Betul lah. Semasa hidup betul. Setelah hidup tak adalah dia usaha. Tidaklah lagi ditaklifkan buku syarak ke atas dia. Bagi orang hidup nak buat kebajikan untuk si mati, tak ada masalah.
Walaupun berlaku perbahasan daripada kalangan ulama, maka kita pegang tak ada masalah. Siapa boleh pahala, dapat kebajikan. Dia orang kata dah siapa ustaz, asal bagi. Hadiah aku dia. Apa dia mati? Tak boleh bagi pun dah siapa juga. Dia kata buat kebajikan kalau mati. Tak apa. Sedekah amal jadiah kalau mati dah apa? Baca Quran, selawat, hadiah, tahlil kepada orang mati. Dah apa? Tak payah buat. Kalau dia mati, tak nak gitu lah. Tahlil dari apa? Dan kalau buat pun dah siapa. Sebab dia pegang, dah apa? Sebab Allah Ta'ala ni buat ana inda zanni abdi bi. Aku di sisi zon hamba ku kepada aku. Maka kalau muzong kata tak siapa, tak apa. Walaupun kita buat. Sebagaimana orang kata tak ada kelebihan pun mati hari Maaf ni, tak ada hari Maaf, tak ada kelebihan. Macam hari biasa. Kalau dia beranggapan begitu dan dia beriktikad begitu dan dia mati pada hari tersebut, tak ada apa-apa. Macam lain. Tak ada bahagian. Dia ada bahagian untuk dia. Sebab dia iktikad begitu. Kita, mati hari Jumaat, tanam hari Jumaat, dapat pahala, amal pada asal kubur. Itu yang kita iktikad, itu yang kita pegang, yang adalah hadis. Tapi ada orang kata, hadis tu duduk kuat, hadis tu duduk sahih, hadis tu begini, begitu begini. Tak apa. Kalau dia mati tak nak gitu. Hari apa pun tak ada apa-apa bagi dia. Tak ada apa-apa kelebihan bagi dia. Sebab dia iktikad begitu. Kalau kita sekat pun, dia kata bahawa dia. Kita kata bahawa kita. Sudah. Apabila mati anak Adam, putus amalnya malaikat 3 perkara. Siapa juga walaupun dia mati. Dia buat masa dia hidup. Lepas mati pun siapa lagi? Yang pertama, sedekah yang jariah. Ini wakaf. Sedekah yang mengalir. Yang dapat manfaat. Wakaf. Yang berlaku seperti wakaf. Ataupun yang memberi manfaat orang dengan dia. Orang ambil manfaat. Atau anak soleh yang mendoa ia baginya. Maknanya yang memberi manfaat ni ilmu yang memberi manfaat. Ataupun yang memberi manfaat. Ataupun ilmu. Lebih itu. Ilmu yang memberi manfaat. Orang. Dengan dia, dengan ilmu. Kita mengajar orang amal. Maka dia amal, pada dapat kita. Dia ajar pada orang lain pula, orang lain amal. Dia dapat, kita dapat. 10 generasi, siapa ilmu kita orang amal, yang kita beritahu. 1 generasi 1000 orang. 10 generasi 10,000. So, Allah kita amal 10,000 orang. Dapat pahala. So, Allah kita mengajar kepada orang 10,000 orang. Padahal kita ajar tak amal. Tapi dia ajar orang lain, dia ajar orang lain, dia ajar orang lain. Maka semua pahala itu mengalir kepada kita dan kepada orang, anak murid kita, kepada anak murid kita mengalir. Dan hak kita pula mengalir kepada guru kita. Sampailah kepada sahibus syar'i. Itu Rasulullah SAW. Qala, atau anak yang soleh mendoai anak soleh baginya, bagi ibu bapa. Anak yang soleh mendoa, siapa ke mak ayah dia? Ibadat amal soleh yang dibuat oleh anak ni akan siapa kepada ayah walaupun tak apa dia ni. Sebaliknya, kalau kita nak hadiah pahala kepada orang lain daripada mak ayah kita, perlu kita niat. Kita niat. Tutup guru kita pun kita juga. Tak niat. Sebab kita ajar dia, siapa? Kita beramal ilmu yang dia beri, siapa? Dia sebab beri. Qala, maka bergerak. Ni ayat Syarau. Maka bergerak lintas pada khotir dalam hati jauh ni. Yang gaib. Orang yang gaib ni tawaduk.
yang hakir, lagi fatir, serta sedikit ma'rifah tawaduk ni saya tahu dan pengetahuan. Tetapi atas Allah Ta'ala bahawa diri diberi taufik, bahawa diberi taufik bagi sawab, bagi yang betul. Siapa? Iaitu yang fakir, yang muhtaj, yang berhajat ila Allah Ta'ala al-Ghani. Daud ibnu Abdullah ibn Idris al-Qatani bahawa menghimpunkan beberapa masalah yang sedikit daripada abwabil fiqh, daripada bab fiqh, daripada kitab taharah hingga akhir kitab al-ummahat, daripada kitab-kitab yang muktamad. Dalam bab fiqh, dia kitab ni tak cukup bab rabak. Kitab dia cerita bab ibadat. Daripada bab taharah, kalau kita tengok siapa belakang ni, tajuk bab haji. Dia khatam dengan bab haji. Yang dia terang fiqh Syafi'i agak detail dan jelas. Yang dia ambil, dia kumpul, dihimpun daripada kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i yang besar-besar. Dia letak dalam kitab ni. Dia bagi orang yang tidak mahir bahasa Arab, kalau mengaji kitab ni, seolah-olah dia mengambil mutiara ni daripada kitab Arab. Rujukan daripada Syekh Daud al-Qatani. Yang muktamad pada mazhab Syafi'i. Muktamad pada mazhab Syafi'i. Yang dipatuakan. Seperti kitab Minhajul Talibin. Itu matan. Dan segala syarahnya, syarah minhaj yang banyak, yang masyhur. Seperti Tuhfatul Muhtaj bagi Syekh Ahmad bin Hajar Al-Haytami, dan Nihayah Al-Muhtaj bagi Syamsuddin Syihabuddin Ar-Ramli, dan Mughni Muhtaj bagi Al-Allamah Syekh Khatib dengan berkata Syekh Khatib Asy-Syarbini, dan Syarah Ad-Dumairi, dan Syarah Fathul Wahab, serta syarahnya sama ada Syarah Jamal ataupun Bujairimi Al-Khatib Asy-Syarbini, dan Syarah Tahrir itu Asy-Syadghawi Al-Tahrir, dan kedua-duanya Fathul Wahab dan At-Tahrir bagi Syekhul Islam. Siapa Syekhul Islam di sini? Syekh Zakaria Al-Ansari. Inilah pohon kitab. Inilah pohon kitab. Maknanya kitab unggul, usul, pokok kitab khasah dalam kitab fiqh Syafi'i ini, kebanyakannya dan terbit dan tertibnya serta beberapa hasyiahnya. Dia kitab ni dia ada matan, dia ada syarah, dia ada hasyiah, mutun, syuruh, hawashi. Ada hasyiah dia. Matan disyarahkan oleh syarah disyarahkan oleh hawashi. Hawashi dia. Ataupun syarah atau syarah. Seperti Mudabiri dan Khadar dan Syarqawi dan lainnya, semua nama kitab daripada mazhab Imamil A'immah wa Sultanil Ummah Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Qala, maka aku tuang kitab. Maka aku ni tuang kitab. Sebutkan setengah daripada manakibnya. Manakib Syafi'i. Manakib ini apa dia? Manakib, baca manakib. Apa makna manakib? Ma'urifa bihi minal khisalil hamidati wal akhlaqin nabilati. Itu apa panggil?
manakib ma urifa bihi fil khisalil hamidah wal akhlaqin nabilah. Manakib ni kita cerita peribadi orang ni tentang kebaikan dia, tentang akhlak dia, perangai dia, tingkah laku dia, kepujian dia, orang puji dia dan seumpamanya. Itu disebut manakib. Kalau manakib, kalau sahabat Rasulullah puji dia, sahabat-sahabat lain puji dia, ada setengah yang Allah Ta'ala puji dia, cerita bab kebaikan, itu manakib. Kalau tentang kejahatan, cerita tentang kejahatan, untuk orang nak baik manakib, dia ada istilah lain. Kalau cerita tentang kejahatan, cerita tentang aib dan seumpamanya, dipanggil masalib. Masalib. Min sa'alib nun. Masalib bermasalib. Masalib, kita cerita kejahatan Fir'aun, kejahatan Qarun, Haman. Cerita tentang kejahatan Fir'aun, Qarun, Haman, Abu Jahal, Abu Lahab, Namrud dan seumpamanya, dipanggil masalib. Kalau manakib cerita tentang ma'urifa bihi minal khisalil hamidati wal akhlaqin nabilah. Molek-molek yang bagus-bagus. Mana yang disebut ada dalil yang boleh cerita tentang manakib ni? Di antara syawahid yang boleh kita ambil daripada hadis Nabi SAW. Dalam hadis Nabi kata marra, dalam hadis ceritanya marra ala Nabi SAW. Ini dalil manakib. Dalam Sahih Bukhari pun banyak manakib. Dalam Sahih Muslim ada manakib, tarajim manakib. Manakib Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan ashabul al-mubasysyirat bil jannah. Dan manakib sahabat-sahabat yang lain yang ada kaitan dengan hadis Nabi yang Nabi puji, yang Allah telah puji, disebut mana? Manakib. Masalib. Masalib hak jahat, cerita hak jahat Fir'aun, Qarun, Haman, Namrud, atau apa masalib. Dalam hadis sebut marran ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi jinazatin fa usniya 'alaiha khairan fi manaqibil khairi. Ada manaqib ni dalil dia, fi manaqibil khairi faqala wajabat summa marru alaihi bi ukhra fa usniya 'alaiha bi syarran fi manaqibish syarri faqala wajabat innakum syuhada'ullahi fil ardi. Rawahu Ibnu Majah. Apa maksud hadis ni? Ni nak dalil boleh manakib. Dalil boleh manakib. Puji-pujian yang tidak bercanggah dengan syarak. Puji-pujian yang tidak bercanggah kepada batang tubuh seseorang. Telah lalulah atas Nabi SAW dengan satu jenazah. Maka pausnya alaiha, maka dipuji, disebut atasnya kebaikannya. Bagus orang ni, dulu dia baik, dia orang semayang, orang sejid, orang buat kebajikan, orang buat ibadat, buat amal soleh, orang berjihad fisabilillah, orang buat harta wakaf, orang tolong orang apa ni. Cerita ku Nabi. Pausnya alaihi manaqibul khairi. Nabi pun kata wajabatil jannah. Wajib yang syurga. Wajabatil jannah. Wajabatil jannah. Suma kemudian lalu pula marru alaihi bi ukhra. Mari jenazah lain pula. Bausniya alaiha syarran. Jahat, suka curi, merampok, zina,
maknanya buat khianat harta orang, bermusuh dengan macam-macam Nabi cerita depan Nabi. Itu yang pertama manakib, yang kedua masalih. Yang pertama manakib, yang kedua masalih. Faqala wajabatil nar. Wajib dia masuk neraka. Nabi berkata innakum syuhada'ullahi. Innakum syuhada'ullahi fil ardi. Kamu semua ni adalah saksi-saksi Allah atas bumi. Innakum syuhada'ullahi. Sesungguhnya kamu semua ni adalah saksi-saksi Allah atas muka bumi. Hadis ini riwayat Ibnu Majah. Dan aku sebutkan setengah daripada manakibnya, manakib Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, kerana mengambil tabarruk, kerana mengambil berkat. Nak ambil berkat dengan manakib dia, ambil tabarruk. Ingat tu, apabila kita bincang tabarruk, yang mengambil berkat adalah Allah. Benda tu, orang ke, tempat ke, kalau Allah tak letak barakah padanya, tak ada. Apabila Allah tak letak barakah, adalah barakahnya. Sebagaimana dalam ayat Quran bercerita tentang pakaian Nabi tu lah, Nabi Yusuf. Izhabu biqamisi hadha. Bawa kamu dengan pakaian aku ini. Izhabu tabarruk bi athar salihin. Iaitu siapa iaitu ni? Imam Syafi'i ni siapa dia? Iaitu habrul ummah. Habrul ummah ni maknanya, biasa kalau orang habrul ummah ni Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ni dia gelar sahabat Nabi ni habrul ummah. Dan Nabi berdoa Allah mu'allimut ta'wil. Maknanya dalam hadis Nabi pun berdoa ke atas Ibnu Abbas ni. Maknanya digelar dengan habrul ummah. Orang yang pertama digelar dengan habrul ummah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan dalam manakib, dalam ayat ni, Syekh Daud Batani guna juga dengan istilah habrul ummah ke atas Imam Syafi'i dalam memuji Imam Syafi'i dalam manakib. Dan ia Syafi'i Sultanul A'immah, namanya Muhammad, kunyahnya Abu Abdillah. Kunyah ni maksud dia bi abin wa ummi. Anak Idris, anak Abbas, anak Uthman, anak Syafi', anak Sa'ib, anak Ubay, anak Abdul Yazid, anak Hashim, anak Muttalib, anak Abdul Manaf, nenek Nabi SAW. Kerana bahawasanya SAW itu Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdul Manaf, anak Abdul Manaf. Sama. Siapa situ? Dan inilah nasabnya yang besar. Seperti kata Ki dalam syair dia. Nasabun ka'anna alaihi min syamsid duha. Nasabun ka'anna alaihi min syamsid duha. Nuran wa man falakus sabahi amuda. Nuran wa min falakus sabahi amuda. Ma fihi illa sayyidun wa min sayyidin. Hadal makarima wa tuqa wal juda. Tuqa wal juda. Nasabnya adalah atasnya pada matahari duha.
Nur cahaya. Di mana nak cerita dia? Kalau Imam Syafi'i ni nasab yang baik. Sampai kepada sama bertemu dengan sanad nasab Nabi SAW. Sanad Nabi pun sanad yang baik. Dan daripada celah-celah sabah tiangnya, tiada padanya melainkan penghulu, anak penghulu yang mencapai akan perangai yang mulia-mulia. Dan takut dan murah. Ni Allah puji. Biasanya kalau baca sirah Time Maudi Rasul, selain baca ni, nasabun ka'anna alaihi min syamsid duha nuran wa min falakus sabahi amuda ma fihi illa sayyidun wa min sayyidin hadzal makarim wa tuqa wal juda. Dan Syafi' iaitu anak Sa'id, iaitu yang dibangsakan kepada Syafi'i radhiyallahu anhu. Ia berjumpa akan Nabi SAW sebab keturunan, padahal ia tengah mudanya dan layak Islam bapanya, dan Islam bapanya, dan Sa'id dan layak Islamnya. Bapanya Sa'id pada hari perang Badar. Maka bahawasanya ia mempunyai tunggal Bani Hashim, maka ditawan ia di dalam peperangan perhimpunannya orang yang kena tawan, dan ia menebuskan dirinya dengan Islam. Kemudian Islam ia, apabila orang kena tawan, kalau dia masuk Islam, dia merdeka. Dia merdeka. Dia tebus diri dengan masuk Islam. Dia tebuskan diri dia dengan merdeka. Maka dia masuk Islam. Qala ma'ali rahimahullah ta'ala, dan diperanakkan Syafi'i radhiyallahu anhu dengan Ghazah. Dia ni Ghazah, perang Ghazah. Yang ada ia tempat mati Hashim, nenek Nabi SAW, iaitu dusun pihak Syam, negeri Syam, kat Ghazah, kat Palestin, kat orang perang sekarang ni, Ghazah. Dan kata ke di negeri Asqalan, dan kata ke di Mina. Ada kata ke di Mina. Di Mina di Mekah. Di Mina. Pada tahun 1150 Hijrah. Pada tahun 150 Hijrah. Kemudian dibawa ke Mekah pada hari anak 2 tahun. Bawa Mekah. Jadi Imam Syafi'i ini besar di Mekah. Dan besar ia di Mekah dan menghafalkan Al-Quran pada hari anak 7 tahun. Baca Quran depan Kaabah. Baca Quran depan Kaabah. Tak ada orang dah. Budak kecil yang baca Quran depan Kaabah yang paling sedap, kalau orang cari pada waktu tu, cari. Ada seorang pun budak kecil baca Quran sedap depan Kaabah. Dan hafal kitab Muwatta. Karangan Imam Malik, hadis. Karangan Imam Maliki. Padahal ia anak 10 tahun. 10 tahun ni kita tu telanjang hari. Dia mengaji ilmu fiqh atas Muslim. Anak Khalid. Ia mufti pada negeri Mekah Al-Musharrafah. Yang dia katakan dia dengan ranji sebab sangat kelabu warnanya. Dan qala mu'allif rahimahullah ta'ala, mengizin ia nama tuan kita, nama tok guru dia ni Muslim anak Khalid, akan dia
akan Syafi'i pada ifta, pada memberi fatwa. Padahal adalah umur Syafi'i 15 tahun. Dia jadi mufti. Bila berfatwa ilmu. Serta bahawasanya adalah kejadian ia yatim pada ibunya di dalam picik. Daripada kehidupan, picik ni susah. Dan picik kelakuannya. Picik ni susah, sepi. Dan adalah ia pada kecilnya banyak duduk hadir majlis ulama. Ia Syafi'i. Dan menyurat akan barang yang didapatnya pada tulang. Dan yang umpamanya tulang kertas, tulis belaka. Hingga memenuh daripadanya akan tempat duduknya. Habis tulis belaka. Dapat maklumat. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, kita berhenti sini dulu. Kemudian berpendah ia Syafi'i kepada Imam Malik di Madinah Al-Munawwarah. Dan melazim ia Syafi'i akan dirikan Imam Malik satu masa. Kemudian datang ia ke Baghdad. Allah subhanahu wa ta'ala a'la. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi alamin bi sirri asraril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.